Budayakan amalan hidup sihat di sekolah. Kawan-kawan, sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, malah menjadi wadah untuk membentuk sasiah dan gaya hidup yang sihat dalam kalangan murid. Amalan hidup sihat melahirkan generasi yang sihat fizikal, mental dan emosi. Cara seterusnya, makan makanan yang seimbang mengikut piramid makanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan pengambilan makanan harian merangkumi karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan dan jumlah lemak serta gula yang minimum agar tubuh mendapat nutrien yang mencukupi untuk kekal sihat dan bertenaga. Pemakanan seimbang sangat penting untuk membekalkan tubuh dengan pelbagai jenis nutrien. Seorang yang makan pelbagai buah-buahan dan sayur-sayuran dapat membekalkan tubuh mereka dengan pelbagai vitamin dan mineral. Tahukah anda, aktiviti fizikal juga amalan hidup sihat di sekolah? Bilakah masa yang baik untuk kita melakukan aktiviti fizikal? Ya, pada waktu pembelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Gunakan waktu ini sebaiknya untuk melakukan senaman ringan dan sebagainya. Kawan-kawan, tahukah anda penyertaan dalam program kesihatan sekolah juga amalan budaya sihat di sekolah? Di sekolah, amalan hidup sihat sentiasa diterapkan dalam kalangan murid dan warga sekolah. Pelbagai program kesihatan sekolah telah dijalankan bagi memastikan kita semua sentiasa sihat, bersih dan ceria setiap hari. Antara program yang dilaksanakan termasuklah program penjagaan gigi dan mulut, membantu murid menjaga kebersihan gigi dan mulut agar sentiasa bersih dan nafas kekal segar. Selain itu, menggalakkan murid menyertai kelab dan persatuan yang berkaitan kesihatan seperti program Kelab Doktor Muda. Kesihatan mental dan emosi. Kawan-kawan, cara untuk menjaga kesihatan mental dan emosi di sekolah ialah berkongsi masalah dengan guru atau rakan, elakkan buli dan amalkan hormat menghormati, sertai aktiviti luar bilik darjah seperti kelab dan persatuan. Sekian, budayakan amalan hidup sihat di sekolah. #ANMS 2025. #Kelab Doktor Muda 2025. #Happily Perak 2025.